Korang jom kita masak daging black pepper untuk berbuka hari ni. Kita cuma perlukan 30 minit je untuk daging black pepper yang juicy and savory macam ni. Perkenalkan hero kita, pressure cooker dari La Gourmet. First kali setkan mode open lid cooking untuk menumis. Korang boleh set timer berapa lama korang nak menumis. Minyak dah panas, masukkan bahan kisar and tumislah sampai wangi. Sebelum masukkan daging, sos tiram, kicap manis, crushed pepper and seasoning. Kau rata daging dan bahan-bahan tumis tu, kemudian masukkan air sikit. Dah settle menumis, korang boleh tekan cancel atau boleh tunggu je sampai timer tu habis. Macam saya nak cepat kan nak berbuka, saya cancelkan timer tu dan tutup periuk and setkan mode stew. Letak timer 30 minit and biar je dia masak. Kenapa saya guna pressure cooker La Gourmet ni? Saya cerita. Periuk ni ada sampai 13 dalam satu function dia. Banyak tu. Selain masak, korang boleh juga double boil, baking, nak sterilize, nak slow cook lagi lah boleh. Datang dengan ceramic inner pot, buatkan periuk ni lebih selamat digunakan dan lebih tahan lama berbanding periuk yang guna normal coating. Bukan tu je, periuk ni boleh tolong kita masak dengan 70% lebih cepat. Lepas ni nak masak rendang dari 2 jam jadi setengah jam je. Okey, ni mesti korang suka. Periuk ni super duper convenient. Lepas masak, tak perlu tunggu lama-lama, tak perlu nak intai-intai ke sebab periuk ni yang akan buat kerja kita. Dia akan auto release pressure tu bila dah siap and keep warmkan makanan kita. Kelas sekali daging dah empuk, bolehlah tambah sayur-sayur, kacau-kacau sikit and dah boleh hidang panas-panas. Mudah kan korang? So jom dapatkan pressure cooker ni di page La Gourmet. Guna promo kod saya untuk 10% lebih jimat.